adakah sistem akademik pada zaman sekarang ni dia hanya tertumpu kepada akademik semata-mata ataupun dalam pembentukan sasiah diri itu juga? Kembali kita di Maya TV. Bersama kita hari ini seorang pensyarah daripada sebuah universiti swasta, iaitu Tuan Khairul Anwar ataupun lebih dikenali sebagai Kabal. Tuan Kabal, terima kasih Tuan Kabal bersama kita hari ini. Okey, sama-sama. Hari ini kita akan membincangkan sebuah topik, iaitu graduan hari ini, pemimpin ekonomi esok. Baik Tuan Kabal, adakah pendidikan hari ini terlalu fokus terhadap aspek akademik ataupun ia juga selari dalam pembentukan sasiah diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Tuan Haji kerana menjemput saya. Saya dah terlibat dengan pendidikan, especially dalam pendidikan tinggi lebih pada 14 tahun. Dan saya telah melalui beberapa generasi lah. Daripada saya jumpa generasi Y, iaitu generasi millennium. Hari ini generasi Z. Generasi Z yang perangai dia agak menarik untuk dikupas. Alright. Dan juga saya juga ada juga involved dengan generasi Alpha. Iaitu anak saya sendiri. Alright. Bila kita mengatakan tentang institusi pendidikan, sama ada dia sebuah tempat ilmu ataupun tempat pembinaan ummah. Ikutkan asalnya, of course, universiti sebuah tempat untuk menimba ilmu. Untuk mendapatkan ilmu. Walau bagaimanapun, dari generasi ke generasi, tahun ke tahun, cabaran dunia, especially dalam pekerjaan, sangat-sangat kritikal. Di mana pengetahuan ataupun IQ itu kurang diperlukan, tetapi di luar sana mereka lebih memerlukan, iaitu kita panggil sebagai soft skill kalau dalam bahasa English dia. Soft skill ataupun sasiah diri. Sebagai contoh, macam orang tu boleh bercakap dengan baik, boleh bekerja dalam kumpulan, boleh menguruskan masa dengan baik, boleh menguruskan stres dengan baik. Ini yang diperlukan sewaktu bekerja. Oleh demikian, universiti, especially universiti di tempat saya bekerja, kami sangat menekankan aspek soft skill kepada pelajar kami. Kerana soft skill inilah perkara yang sangat-sangat penting untuk mereka mendapatkan pekerjaan dalam masa yang singkat. Baik. So, adakah sistem akademik pada zaman sekarang ni dia hanya tertumpu kepada akademik semata-mata ataupun dalam pembentukan sasiah diri itu juga? Baik. Kalau di tempat lain saya tidak pasti, tetapi kalau di IPTS ataupun di tempat saya bekerja sendiri, memang elemen soft skill tu adalah keutamaan kepada kami, membentuk kepada pelajar-pelajar kami lah, untuk terapkan kepada pelajar-pelajar kami. Kerana apa? Kerana kalau kita hanya memasukkan input ilmu kepada pelajar tanpa mereka mengetahui keperluan bekerja nanti, mereka akan kekurangan common sense. Faham.